Okay guys, alhamdulillah hari ni kita berada di Travelodge Ipoh. Sekarang kita nak cari lobby. Situ. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Okay, bilik kita tingkat 7 guys. Okay, masalah dia sekarang ni aku tak ada kad. Jadi aku tak boleh naik. Aku kena guna kad. Aku kena buka balik. Kena telefon dorang. Turun bawah. Tak tahu kad nak kena guna kad. Okay, baik. Terima kasih. Baik. Okay, nasib baik security tu tadi tolong. Dia tolong ambilkan kad, dia tulis scan, dia tingkat 7. Kalau tidak, kita kena call orang suruh turun lah. Setakat ni servis untuk dari tadi masuk, diorang tolong tolakkan barang, check in semua cepat, alhamdulillah. So tak ada apa problem lah. Kita punya 701. Yang menarik dia korang tengok sini. Tu korang tengok tu, bilik dia macam mana sebenarnya. Dia berkonsepkan, aku tak tahu nak panggil apa ni konsep ni kalau macam ni. Cantik kan? Okey, ni bilik kita berdekatan dengan lift. Memang kita minta berdekatan dengan lift. Okey, Assalamualaikum. Saya sudah sampai. Kita nak review bilik Travelodge Ipoh. Bilik standard queen. Macam biasa, dekat sini ada dia punya ruang untuk kita nak letak kad. Okay, sini dia ada sediakan iron dengan board. Kat sini kita boleh sedia baju. Kat sini kita boleh letak kita punya barang-barang kita. Ada torchlight guys. Ni torchlight bawah ni. Ada safety box. Kita tengok toilet dia dulu macam mana. Okey, toilet dia macam biasa. Ni kain ni kita letak kat sini. Okey. Lepas tu dia bagi 2 towel, 2 kedua gigi, cotton bud dengan tisu apa tu, tisu kot. Sanitary bag. Sanitary bag ni, 2 ni. Ni dia punya tempat mandi. Okey, asing tempat mandi dia. Tapi tak ada tutup. Tempat mandi ni tak ditarik ni. Yang itu shower dia. Ni botol untuk sabun kita, shampoo dengan sabun mandi. Cermin. Ini dia punya TV, kita setting aircon. Okey, ini katil kita. Okey, kita tengok bilik kita dulu macam mana. Ni biliknya luas. Biliknya memang luas. Korang tengok luas bilik dia. Okey, ni decoration dia. Okey, ini daripada katil ke sofa sana tu ada satu ruang lagi. Memang luas. Kalau bawa family macam sekarang ni, abang bawa family, memang selesa ada apa. Ini ada meja, ada cermin kecil. Ini kalau nak buat kerja boleh. Okey. Kau tengok sini, ada kopi, teh, ada telefon di sini. Bawah ni ada mini fridge. Okey, yang ini ni boleh adjust je guys. Okey, nak telur ke mana, nak tala ke mana boleh. Alright, cantik. Mak kau jatuh. Ni dia. Kita kena ketatkan. Okey, alright. Yang bola ni aku tak tahu mana-mana datang. Yang ni bukan dalam package hotel Ini dia punya sofa. Adik dah duduk dah dekat sofa dia. Aku rasa dia tidur sini kot malam ni. Dia nampak dah selesa dah ni. Okey, luar tak ada balcony. Dia terus nampak ke jalan. Okey, untuk package bilik untuk malam ni, satu malam 200 lebih kurang 203, 205 lebih kurang. Dengan 200 lebih, facility dia ada gym, dia ada swimming pool. 200 lebih tu tak termasuk breakfast Parking disediakan tadi macam kita tengok tadi. Parking kat bawah. Nak keluar jangan lupa bawa kad sebab kita nak chop parking tu. Okey, itu saja. Baik, selamat malam.